Kerajaan serba kekurangan tidak menghalang Akbar Ishar bin Azhar untuk terus berusaha sehingga berjaya meraih keputusan cemerlang dengan memperoleh keputusan 5A 4B dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang lalu. Sementara itu, bahagian kesejahteraan mahasiswa, Pejabat Timbalan Naib Kansler Ewan Pelajar dan Alumni menerusi program UMK Cakna telah mengambil langkah dengan menyalurkan sumbangan khas wang tunai, bantuan food bank dan sebuah komputer riba untuk memastikan urusan pendaftarannya berjalan lancar. Sumbangan khas ini adalah usaha Komited UMK menerusi bahagian kesejahteraan mahasiswa, Pejabat Timbalan Naib Kansler Ewan Pelajar dan Alumni membantu meringankan beban mahasiswa yang kurang berkemampuan dan mempunyai masalah kewangan untuk melanjutkan pengajian di UMK. Program UMK Cakna menyantuni Nur Syahira binti Fendi, pelajar cemerlang SPM 2025 yang berjaya memperoleh 7A dan melanjutkan pengajian dalam program asasi sains Universiti Malaysia Kelantan. Nur Syahira, anak kepada seorang penoreh getah dan buruh, membuktikan bahawa kesusahan hidup bukan penghalang untuk mencapai kejayaan apabila berjaya meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Kunjungan yang diketuai oleh Naib Kansler UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah, menerusi program UMK Cakna mencerminkan komitmen universiti dalam menyantuni pelajar serta memastikan kebajikan mahasiswa sentiasa diberi perhatian melalui pelbagai inisiatif dan bantuan yang disediakan. UMK menerima seramai 743 pelajar program asasi pada proses pendaftaran kemasukan pelajar baharu di Pusat Pengajian Asasi UMK sesi akademik 2026-2027 yang berlangsung di Dewan Utama UMK Kampus Deli, Kelantan. Jumlah kemasukan pelajar baharu tahun ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu di mana hanya seramai 453 pelajar yang mendaftar masuk untuk program asasi UMK pada sesi 2025-2026. Pihak universiti menawarkan sebanyak 1,179 tempat pada tahun ini dan persiapan awal telah dilaksanakan sejak sebulan lalu bagi memastikan urusan proses pendaftaran, semakan dokumen dan penyerahan kunci kolej kediaman berjalan lancar. Walaupun tinggal jauh di kawasan pedalaman di Kampung Pasu, Kuala Krai, Temerloh Pahang, Erin Adriana, anak perempuan Rizal, membuktikan kekangan hidup bukan penghalang apabila berjaya memperoleh keputusan cemerlang 6A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025. Irene Adriana merupakan antara masyarakat dari orang asli yang turut mendaftar sebagai pelajar baharu program asasi UMK di Pusat Pengajian Asasi UMK sesi akademik 2026-2027. Kesusahan hidup keluarganya menjadi pembakar semangat untuk dia mencapai cita-cita sebagai seorang ahli farmasi dan bergelar seorang profesional dalam bidang perubatan pada masa hadapan. Universiti Malaysia Kelantan UMK muncul juara pertandingan debat alam sekitar antara institusi pendidikan tinggi IPT ke-32 2026 yang berlangsung di Universiti Malaysia Terengganu UMT Kuala Nerus, Terengganu. Kejayaan itu sekaligus membolehkan UMK membawa pulang hadiah berupa wang tunai RM12,000, piala pusingan, medal dan hadiah iringan. Lebih membanggakan, Wakil Pendebat UMK Muhammad Haris Husni Khalil Husaini turut mencipta kejayaan apabila merangkul anugerah pendebat terbaik Liga dan pendebat terbaik akhir.